go guys. Go. Let's go. Let's go. Mola-mola. Apa? Mola-mola. Hari ni Ajmat dah kena marah pagi sebab dia tak tahu gate kat dekat mana. Open gate untuk kita check in baggage. Okay, so sekarang kita orang pergi dekat counter H sebab baggage dah boleh check in lah. Sana tengok menonong dia lelaki aku. Hai semua, sekarang kita orang ada dekat KLIA sebab nak pergi berjalan-jalan. So let's go. Amin. Naik train. C34 sini ya. Kita kena naik gate C34, so kena naik train. Let's go. Kita tak baca. Okay, so sekarang kita dah lepas Ingatkan 34 dulu, 31 dulu. dia bukan susu. Dia bukan, kalau contoh yang dia kata C34, dia bukan turun satu-satu macam MRT kacang macam tu kan Kan? Kata, oh cantik ke sini, cantiknya ada cahaya. Biarlah sebab mami yang nak kena center. Tu ada playground, nak main playground dulu. Go. Hi. Penat. Belum sampai ke destinasi, kita dah lupa. Kenapa? Sebab kita bawa toddler guys pergi melancong. Kalau kita bawa toddler pergi melancong, maksudnya apa? Korang akan gunakan extra effort, extra energy, dan semua benda kena extra. Kita lambat sebab? Amin. Kita lambat sebab? Budak ni? Biar What is tadi dia tidur? Kita nak makan sedap doa dia kata yang mana sedap. satu sedap? Dua-dua sedap, tapi ni sedap lagi. Chicken rendang dengan nasi lemak. Makan tapi kena kendong anak. Kami dah bangun. Kena paksa bangun. So dia tengah makan. Semua orang kecil. Hi. Lahap sangat je tu. Nyonya. Ui, santainya. Ui, santai weh. Di business class weh dia. A few moments later. Sini, ngantuk ke? Wow. Macam pantai Batu Buruk.
Okay, so bila dah sampai, engkau akan dijemput. Ini Senarai hotel-hotel. Tu apa ni? Main apa ni? Sampai, patutnya kita main air laut, tapi budak ni dia main biji-biji tanah. Nami. Okay. Yoru jara. Dah. Kasut. Cannot. Okay, kita dah tu. Okay, ferry to Malay. Kita pada wah, Nami, cantiknya laut dan membiru. Ya, sangat membiru. Sebab tu saya cakap jangan nangis. Makan ni. Makan. Jangan nangis. Wow. Kakak. Dia orang mabuk laut. Kat mana ni? Jawab. Jabatan Bola Pinang. Kita dah sampai dah. Di Mafushi. Honey Palm, right? Cool. Ready? Wah. Go, let's go. Tak dincing apa-apa. Oh, Hai, so sekarang kita orang dah dekat Mafushi. Selalu tengok dekat YouTube je. Akhirnya tengok kan. dah sampai guys. Tapi Dah ni sampai. on the way nak pergi ke Sebentar ni. Kak ni kau Sebentar ni laju nak ayah mampus. main bola. Ada pilihan raya. Tu Ada pilihan raya kan. Ya. Mafushi School. Dia ambil gambar ni, tengok muka. Oh, ni dia punya surau masjid. So kalau lagi semain Jumaat, boleh pergi semain Jumaat. Ya Allah, ada spring wheel nampak. Wah. Nanti jalan-jalan nanti. Ada kepul ekor. Kat situ takut boleh guna dia punya. Kafe kalau ada buah, permainan buah. Kat mana nak cari dia punya macam Tepi sana. Depan tadi. Package. takut tak? Buat ini dia pegang ni. Mainlah. Jangan. Apa kau beli kat sini souvenir? Saya akan satu saya punya apa nama? Punya peti. Ya peti. Apa ni? Welcome to Welcome to me. Welcome to Conference CMU. By the way, my name is Magic. So I am working here ex-commercial manager installation officer. So your breakfast morning 6:30 to 9:30 you need to do the restaurant street planning. Apa? Macam mana? Nak tidur dulu kan? Ya. So, ini. Ini view.
Wah. Okay. Okay, okay. Now. Okay. Oh, sini dulu ke apa? Ni pantai. Pantai. Jalan dulu. Oh, banyak. Boleh bawa stroller. Selling and jet car. Dari tengok tu ada jet car. Dari jet car. Oh. Tapi kita ada makan sekejap lagi. Dia Baskin Robin. Baskin Robin guys. Ambil. Pin in the spoon. Yeah. Motor kita tengah jalan. Mana jalan tepi? Jom. Oh. Banyak sangat persinggahan. Nami. So comel. Bukan, dia macam cloudy. Pergi. Ni? Okay, sekarang cloudy. Ya Allah, jernihnya. Rasa. Emi, laut lah. Tu. Isi ombak. Ya? Kenapa? Alright. Go. Bye. Emi. Takut. Kenapa takut? Kamu kan ombak. Ombak kan boleh ni. Go. Takut. Petang kita kena lepak dekat area hotel. Sebab tak tahu nak buat apa kan. Kat sana, tengok sana lah. Okay, banyak gila aktiviti yang korang boleh buat guys. Pasir Ni budak kecil. Pasir Okay, cuma hari ni cuaca petang ni dia macam cloudy sikit. So nampak macam gelap. Tapi in real life, lawa guys. Ha, apa? Oh, ya. Yeah. Apa tu Nami? Batu karang. Ya. Ha. Nami, apa tu? Okey. Batu karang kan? Ya. Oh ya, okey, okey. Ya. Ah, berarti ni baru buka kedai. Kami Kami nak beli apa? Es krim? Apa? Pakai apa? Dollar ke? Pakai Kita beli ais krim. Basah. basah. Ha. Tengok tunjuk sikit Ami. Ha. $5. Hujan. Boleh tak balik? Nak. Macam mana es krim ni? Sedap. Homemade ice cream. Sarap ya Allah. Makan dinner. Dekat sangat tu lah. Awak makan apa? 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 Kejap.
Okay, sekarang ni kita orang tengah cari kedai yang jual swimmer diapers Nami sebab kita orang nak buat aktiviti air esok. Terlupa pula nak beli dekat Malaysia. Malam je ada motor keluar. Ada menjepit. Dia menjemput. Nami tidur. So kita orang ambil kesempatan untuk berjalan-jalan di Mafushi. Dan ia sangat menyeronokkan. Kita pula yang lokal punya apa tempat malam sangat sibuk. Mana Mafushi tu? Tak ada yang Mafushi besar macam tu. Tadi kita nampak. Kan tadi kita lalu, belah sana lah. Sebab tadi kita kan lalu pusing ke sana, betul tak? Kita kan macam pusing kan. Good morning guys, day 2 dekat Mafushi Island. So pagi-pagi kita orang sekarang sebenarnya dalam pukul 6.30 lebih-lebih sikit nak pergi cab. Okay, kita orang nak pergi sarapan. Kita orang daripada semalam nampak buah ni, kita tahu dia buah apa. So Ahmad asyik cakap tu buah iblis. Okay, ni pula makanan-makanan yang ada dekat buffet dia. So semua kita orang boleh telan sebab lebih kurang je makanan dia macam dekat Malaysia. Korang boleh tengoklah menu apa yang ada dekat sini. Apa baru nak record? Okay. Dia punya butter roti with dal curry, very delicious. Saya ambil 2 kali. Sudah sedap. Lemas sangat. Lepas je breakfast, kita orang ready dah ni untuk island hopping hari ni. Nami pun dah ready nak berenang tu. Sebelum berlepas, kita orang dengar briefing dulu daripada Abang Bot ni. Tak faham tak apa guys. Yang penting kita angguk-angguk dulu. Sekejap nanti kalau tak faham lagi, tanyalah balik. Tu dia orang tengah buat briefing lah tu. Alright, ni Nami untuk 3 minit yang pertama. Mula-mula dia excited. Lepas dia 10 minit, dia dah ngantuk lah pula budak ni. Perjalanan ambil lebih kurang masa dalam 40 minit untuk ke checkpoint yang pertama, iaitu Shark Checkpoint. Okey, masa ni kita orang tanyalah dekat Abang Bot tu, baby boleh tak bawa turun sekali? Dia orang cakap okey boleh je, tapi disebabkan kita orang ni takutlah Nami ni cakap pula si Shark tu, kita orang decide untuk turun je lah asing-asing. Tapi sebenarnya masa ni Abang Bot tu dah turun sekali dah dekat bawah, dah ready dah nak ambil Nami. Dia orang ni semua friendly dan sangatlah helpful.
Masa ni aktiviti ambil gambar dengan shark dalam air. Free je guys. So inilah videonya. Tada! Okey, lepas dah penat tengok Mami dengan Ayah snorkeling, Nami pun susu dulu. Lepas tu, kita orang ambil drone shot ni pula. Kita orang ambil asing-asing. Seorang dalam $15. So, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang kita orang takkan lepaskan peluang ni. Inilah hasil dia. Tapi panas weh, tak boleh buka mata. Wait a minute. Who are you? Itulah Ayah. Dalam ramai-ramai mesti ada yang pelik. Ayah lah. Alright, untuk next checkpoint kita pergi dekat sightseeing dolphin dalam 15 ke 20 minit perjalanan daripada shark point tadi. Nami macam biasalah, dia excited tengok dolphin. Dolphin pun dia panggil shark. Macam biasa jugalah, dalam ramai-ramai mesti ada yang pelik dalam kalangan dolphin ni. Dah puas tengok dolphin tadi, kita orang terus bergerak ke checkpoint yang seterusnya, iaitu kita orang pergi ke sandbank. Hi. Hey. Hey, say hi. Kat sandbank ni kita boleh bergambar dengan stingray juga. Free je kalau nak bergambar macam ni. Diorang boleh tolong ambilkan gambar dengan video semualah. Tapi korang tengoklah ni, pasir dia putih dan halus je. Kita orang pun ambillah peluang ni juga untuk bergambar dengan stingray yang besar-besar ni. Diorang cakap jangan sentuh stingray ni tau. Tapi adalah juga yang tak dengar cakap. Masih lagi pegang-pegang stingray tu. Okay, tips yang kami boleh bagi untuk ambil shoot drone atau video, jadilah orang yang terakhir dalam kumpulan. Sebab mesti korang akan dapat extra shoot dengan angle yang paling cantik. Lepas puas bergambar dan bervideo, kita orang pun lunch, dapat roti dengan air ni. Dan kita pun lunch lah dekat sandbank ni. Tapi panas sangat matahari, tegak je atas kepala.
Dalam kita punya boat ni ada 2 toddler yang join trip ni. Boleh je guys bawa toddler pergi Maldives and buat aktiviti, tapi penat sikit lah. Kita orang pun sekali lagi ambil juga package drone dengan Stingray ni. Dalam lebih kurang $15 untuk kenang-kenangan. Kami baring kat tengah-tengah panas tu kat tepi pantai demi gambar dan video yang cantik ni. Mula-mula kita orang rancang nak buat bentuk love masa ambil gambar ni, tapi disebabkan panas, terpaksalah jadi huruf H je. Okeylah, kita dah nak tinggalkan sandbank yang meninggalkan 1000 kenangan untuk kita. Untuk ayah, 1001 kenangan lah sebab drone dia terhempas dalam lautan Hindi ni. Tengoklah Stingray pun dah balik ke sarang. Bye-bye sandbank. Kami pun menuju ke destinasi seterusnya iaitu Fulidu Island. Sampai-sampai je dekat Fulidu ni, korang tengoklah betapa biru dan jernihnya air dia. Fulidu merupakan salah satu local island dalam Vavu Atoll. Pulau kecil ni mempunyai keluasan sekitar 3.6 hektar dan didiami kira-kira 300 hingga ke 400 penduduk tempatan. Dekat sini kami santai-santai je, tak explore sangat sebab Nami dengan Mami dah penat. Okeylah, Nami dah bangun. Jom semua kita balik. Hai semua, selamat petang again. So, sekarang ni pagi tadi sampailah ke petang pukul 3 macam tu. Waktu dekat sini kita orang pergi island hopping and buatlah macam-macam aktiviti. So lepas dah settle, now petang kita nak habiskan masa dekat Mafushi Island. Tapi untuk sementara itu kita nak pergi cari tiket sebab esok kita ada somewhere else to go. Bye. Kita dah balik ke esok? Kita masih lagi ambil buffet dekat hotel. Tapi semalam kita makan. Buat sikit. Tapi semalam kita makan kat dalam. Hari ni kita try makan kat luar. Ya. Thank you. Inilah makanan dinner dia. Semua sedap dan boleh ditelan. Kalau nak Maggi goreng pun boleh minta chef ni masak kan. Lepas tu kita orang pergi ambil footage video drone tadi dekat hotel. Dan itu sahaja untuk video kali ni. See you dalam episod seterusnya kalau ada lah.